Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi dagang dan kari ikan tongkol. Dimakan bersama dengan nasi dagang. Okey, jom kita tengok caranya. Ini saya nak tunjuk cara kita buat nasi dagang dah. Kita ada 2 cawe beras pulut. Lepas tu ni kita ada dalam 3 cawe beras biasa. Ni sukat teh untuk kita buat beras nasi dagang lah. Lepas tu bahan-bahan ni kita akan gaul ke bagi sebati. Hari ni saya tunjuk cara kita buat nasi dagang versi Terengganu dah. Versi Terengganu dia tak guna beras nasi dagang wanita tu. Kalau di Kelantan guna beras nasi dagang wanita tu dah. Lepas tu kita basuh bersih, kita akan rendam beras kita ni selama 2 jam. Selepas 2 jam tu bolehlah kita kukuh beras kita ni. Kita kena kukuh sapalah beras kita ni dia betul masak dah. Untuk cepat masak kita buat lubang tu di tengah. Ni beras kita ni dia sudah pun masak. Jadi nasi dah lah. Ni kita nak angkat lah dah masa dia panas ni. Ni saya nak tunjuk cara kita buat santan dia pula. Kita ada dalam 2 cawe setengah santan pekak. Kita kena guna santan pekak lah untuk arang dalam nasi dagang nanti. Lepas tu ni bahan-bahan kita hiri. Iaitu kita ada bawang merah, bawang putih, lepas tu halia. Kita masuk ke dalam santan pekak kita ni. Kalau awak guna santan kotak tu lebih kurang 1 kotak setengah lah santan tu dah. Campur dengan air lah sikit. Lepas tu ni kita ada halba. Halba ni ikut suka. Kalau nak rasa kuat boleh masukkan lebih. Macam saya ni lebih kurang 1 sudu makan lebih lah halba tu dah. Kita kacau bagi sebati. Tu santan saya tu nampak berketul sebab saya letak dalam peti beku lah. Nampak berketul dah. Kalau kita suka akan dia 2 cawe setengah lebih kurang. Lepas tu kita kena masukkan juga 1 sudu makan garam. Lepas tu kita masuk juga gula. Gula 2 sudu makan. Ataupun bergantung kepada kita lah. Masing manis tu ikut cita rasa. Tapi bagi saya ni, saya buat ni kira sesedap rasa saya dah. Dah. Tak nak kata manis sangat. Dak rasa lemak campur dengan garam tu memang sedap. Kita masak santan kita ni. Sapalah dia betul-betul mendidih. Bagi lama lah sikit santan kita ni dia mendidih. Bila dia dah mendidih, kita tutup ke api. Masa santan kita tengah panas ni, kita terus masuk ke dalam nasi kita ni. Biar nasi pun panas, santan pun kena panas juga. Dah, biar sama-sama panas. Barulah kita arung ataupun gaul ke dengan santan kita ni. Kita masuk ke sedikit demi sedikit lah santan tu. Macam saya buat 2 kali masuk santan ke dalam nasi kita ni. Masa kita masuk ke santan ni, bila dia campur dengan nasi ni, memang sungguh wangi dah. Sebab ada halba apa tu, halia. Memang jadi wangi lah. Memang dah bau nasi dagang dah ni. Ni arang biar lama sikit. Nasi kita ni. Ni saya masuk ke habislah santan yang kita masak tadi. Ni dah, kalau terlebih santan, nanti nasi kita ni dia akan lembek sangat. Dia kena sedar-sedar je. Kalau macam suka teh saya bagi 2 cawe setengah tu agak kerah lagi dengan beras awak boleh je tambah air sikit dah untuk bagi beras kita ni dia lembut. Ni nasi kita ni dia lembut. Tapi 2 cawe setengah tu saya rasa sangat-sangat okey dah untuk suka teh kita ni. Pastikan santan dengan beras kita ataupun nasi kita ni biar dia sebati. Jangan ada yang tak kena santan lah. Nanti tak sedap pula. Biar dia betul-betul sebati. Bagi lama sikit kita gaul tu. Ni kita akan kukuh pula kali yang kedua. Lepas kita arung dengan sate tadi, kita akan kukuh kali yang kedua sampai dia naik wak. Ataupun lebih kurang dalam 30 minit. Biar dia betul-betul masak pula dah. Dia akan jadi lembut lagi lah nasi kita tu. Lepas tu nasi daging kita ni pun dia akan susah basi. Ada juga orang kukuh sekali. Lepas tu lepas letak santan tu dia tak kukuh dah. Tapi saya buat kukuh lah untuk bagi dia tahan lama. Susah basi. Ni saya nak tunjuk cara kita buat gulai ikan air pula. Ataupun ikan tongkol dah. Ni kita kena rebus dulu ikan air kita ni dengan garam dan asam keping. Biar dia masak lah kita rebus ni dah. Ni saya nak tunjuk bahan kisar kita. Kita ada bawang merah, bawang putih, lepas tu ada lengkuas. Kita masuk ke air dan kisar sampai dia hacur bahan-bahan kita ni. Ni bahan dah kita kisar, kita akan tumis. Tumis sampailah dia betul-betul pecah minyak. Ni dah bahan-bahan kisar kita tadi. Saya buat ni cara paling ringkas lah gulai ikan air ni.
Lepas tu kita masuk ke cili kisar. Cili kering yang kita kisar. Masuk ke sekali. Dan kita akan tumis. Sapalah betul-betul pecah minyak. Ni kita ada rempah gula deh. Sebut kari ayam dan daging. Kalau nak guna kari ikan pun boleh. Tapi hari ni saya guna kari ayam dan daging lah. Sebab ni yang adanya. Kita masuk ke satu paket kecil tu. Lepas tu kita akan tumis rempah kari kita ni. Bagi dia masuk. Ataupun siapa dia pecah minyak semula deh. Kalau boleh api jangan guna api yang besar lah. Lepas tu kita akan masuk ke santan. Masuk ke santan ni secukupnya. Kalau santan kotak tu lebih kurang 1 kotak pun dah okey dah dengan resepi yang saya bagi ni. Lepas tu kita akan kacau bagi dia sebati. Lepas tu kita biarkan santan kita ni dia mendidih dulu. Ni kita ada ikan air kita rebus tadi. Kita akan masuk ke dalam ni lah. Kalau macam nak sedap ke, awak ikan air ni awak rebus dulu malek. Lepas tu esok tu boleh gula. Biar dia rasa dalam isi ikan tu masin cukup lah. Lepas tu air rebus ikan tu kita letak juga sikit deh. Letak asam sekeping. Ni saya letak asam keping tu sebabnya ikan tu saya kukuh. Lepas tu terus nak gula. Jadi dia tak berapa nak masin lagi. Kalau dah kita kukuh rebus malam tu, ikan kita tu dia masin. Jadi kita tak payah nak letak asam keping dah. Lepas tu kita akan biarkan dia mendidih. Baru kita masuk ke lada solok. Kalau ada lada solok boleh masuk ke lada solok. Kalau tak ada lada solok masuk ke lada biasa pun tak apa. Ni kita akan masak lama sikit deh. Bagi dia betul-betul pecah minyak. Lepas tu kita perasakan lah dengan gula. Macam garam tu kita tak letak dah. Sebabnya dalam gulai saya ni, kari ikan air saya ni, dia dah ada rasa masing. Jadi saya tambah gula lah sahaja deh. Sebabnya dalam kuah gula atau kari ni biar dia ada rasa lah manis-manis. Kalau nak buat cita rasa orang Pantai Timur, dia kalau masing saja dia berasa orang tak sedap lah. Bagi orang Pantai Timur ni, dia sedap ada rasa masing manis, biar balance lah rasa tu deh. Ni kita masak lama sampai dia betul-betul pecah minyak. Ni gula kari ikan air kita ni untuk makan dengan nasi daging dia sudah masak lah. Bila kita panas ke kali yang kedua, dia akan betul-betul pecah minyak dan kuah dia tu akan pekat macam awak tengok ni. Sebab saya dah panas ke semula kari ikan air kita ni. Ni hasil nasi daging dengan kari ikan air ataupun kalau belah luar panggil ikan tongkol lah deh. Takut tak kena saya panggil ikan air. Kita dah nak raya dah esok deh. Jadi kalau nak buat makan ataupun nak buat menu hari raya tu bolehlah cuba buat nasi daging ni. Sebabnya cara saya buat ni sangat-sangat ringkas je. Tapi rasa tu sedap. Nak buat pun tidak rumit sangat. Tidak payah. Kalau awak rajin, awak boleh buat acar. Sebabnya ada orang makan nasi daging tu dengan acar. Acar timun. Tapi kalau kita makan gini saja pun dah sangat-sangat sedap dah. Macam di Kelantan dia ada sambal kelapa. Tapi saya suka makan kata biasa-biasa gini je lah. Nasi daging ni kalau kita buat dia terlalu lemuk sangat ke, terlalu lemuk sangat kita akan rasa muak. Sebabnya dia ada beras pulut dalam tu. Kita buat kata biasa-biasa saja, jangan terlalu lemuk. Tapi kalau tak lemuk pun tak sedap juga. Dimakan dengan pulak dengan gula jenis ada santan ke, dia memang cepat muak sikit lah nasi daging ni. Tapi bila kita makan, kita berhenti makan tu kita jadi nak makan pulak. Itulah kata kesedapan nasi daging deh. Keistimewaan nasi daging ni. Apa pun saya nak ucapkan selamat Hari Raya Korban dan semoga ibadah korban kita tu diterima dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.